Gunung Berembun is a wrap. Dulu, sabar dulu. So guys, biasanya kita dalam vlog ni saya berdua. Sekarang kita dah tambah ahli baru, which is siapa nama kau? Ini malam kita. Kasih tahu muka saya paling banyak sekali, okey? Selalu macam biasa. Pelibatan naik ke gunung dalam 9 orang. Istimewa hari ni ada kanak-kanak kecil yang bersama hari ni. Okay guys, so ini kali kelima kita naik. Hari tu dah naik. Cuma specialnya hari ni naik Gunung Berembun dengan rakan-rakan yang lain. Kali ni ramai sikit saya bawa. Yang best sebab ada budak-budak. So join. Aduh, kena bayar berapa ni Tak apa. Saya dah tak biasa. Tadi diorang ambil gambar ni. Tu tak tahu. Cik laju tak boleh. Jaga aku. Kau follow dia. Semerut saya datang lah. Boleh? Pusing-pusing gitu ke? Itu lajak lebih depan. Atas, lalu atas. Jangan lalu air ni, lalu atas. Kalau langkah batu. Macam tu. Pergi turun. Nanti end berhenti situ dulu. Okay. Hati-hati. Alright. Sini, kasi kete. Pak. Let's go guys. Motor kedua. Ya itu daripada Zimbabwe. Yang mana je. Bye. Ya, bersama malam kita. Cantik. Sanri. Ada lah yang cewek ni kan. Cewek Indo ni. Okay. Sedih. 10 minit lagi. Tolong dia. Kita naik. Ya, gambar. Alright. So, kita lihat kejap. Naik semasa semayang ke? Aduh, mak rajin betul. Nak cakap sesuatu tapi tunggu balik nanti. Ada. Ni hati-hati dek. Ni curam. Ada pegang tali nanti tau. Okey, sekarang kita di mana? Di Gunung Berembun. Cuaca hari ni okey. Sambunglah cakap bang ada wai. Tengok dari belakang macam MGP yo. Memang steady lah macam ni Betul macam MGP lah. MGP Rinjani tu. Nak masuk 2. Okey.
So Masuk dua. 2 kilo ni Dia macam mana? total keseluruhan dia 5 tau. Rasa macam mana? Mampu tersenyum lagi. Mampu tengok lagi. Sepanjang 2 kilo. Macam mania. Macam mania. Lebah ada guys. Ada lebah kat sini. Ingatkan kat Gunung Datuk ke. Gunung Berembun pun ada. Sekarang ni diorang tengah nak cuba rentas sungai. Okey, steady Malim. Baik. Satu. Cik Farid nak tangan ke? Baik Noi, boleh Noi. Jadi baik JK. Boleh. Okey. Nanti batu tinggi-tinggi sikit. So macam mana hari ni? Best. Hey. Balik nanti kalau sempat kita mandi. Ya, balik kita mandi. Dia baru nak bagi geli-geli. Kalau tak larat penat jangan paksa. Hello. Ya. Boy si dah landai dah. Bergaya Dekat kasut pun bergaya. Kita ada lagi a few minute nak sampai ke peak tu. Tengok. Okay. So satu kita punya ni akan dinaiki truk bersama stretcher kejap lagi. So full. Nak makan-makan ke? Di sebalik pohon yang besar mempunyai. Teruskan bang. Ya. Baik. Baik. 1001 kepenatan. Dah baca muka dulu Noi. Okey. Noi minum air ni. Dok, ambil kami kembali dok. Kau nampak? Jangan ambil kena air sungai. Oh, syok macam nak mandi oh. Steam. Steam aku ya. Steam. Okey, sekarang ni yang lain semua dah sampai dekat Gua Kambing. Ni line up yang terakhir. Kita lagi 100 meter nak sampai ke Gua Kambing. Kita lihat dulu. 4 km. Macam aku 4 km. Itulah. Nak naik lagi ke? Ke peak ke sampai Gua Kambing hari ni? Kita tengok dulu keadaan macam mana. Tapi jalan dia macam banyak berubah, mungkin sebab pokok tumpang kot. Apa? Kepa padu. Ya, sampai. Mantap akhirnya. Gua Kambing. Kita kini di Gua Kambing. Okey, Cik K, hari ni macam mana? Saya sampai awas sikit. Sebenarnya saya pun dah berhenti banyak-banyak kali dah ni. Tak larat dah. Ni air mata air dia. So kalau nak top up dekat sini lah. Last water point. Nang, jadi noh. Janganlah. Air. Aib. Kau nak letak kat mana ni? Ha. Aib.
Musim dia ni ikut. Lama sangat. Nak turun. Dah lama sangat. Contoh pekerja yang committed. Gila lah, tak saya. Apa nama dia? Oh. Okay. Ucapan. Saya sudah, anda bila lagi? You cakap kamera, I sudah, you bila lagi? I sudah, you bila lagi? Berembang kata, berembang. Ramai kat atas. Kat atas tak hujan kak? Dia tangkap sangat Dia di kanan, di kanan. Okey. Okey. Dekat atas banyak lebah. Apa pun dia tak injek Gila. Bahu. Sekali aku berhenti. Akhirnya tu beruk-beruk. Kan kat belah Terengganu tu. Ha. Puncak. Kau patah. Nantilah tak sedia. Perasaan dia. Berapa kali saya berhenti tadi? Tu Dia bukan scam sangat. Saya rasa saya perlukan postmortem. Dilanda. Dia panggil apa tu? kekejangan. Kekejangan. Mengkarung. Budak dia kata mengkarung. Maggi lontong. Lontong. So Okey. untuk beginner recommended tak? Ya Allah, tak tahu nak cakap. So sekarang kita on the way turun daripada puncak. Kita dari Gua Kambing tadi pukul 11 pagi. Sekarang on the way turun ni 1.50 tengah hari. Bulatan. Apa yang penting kat bawah kita dah ada chef. Dari cep. Gua Kambing tadi pukul 11. Mhm. Sekarang dah turun balik Gua Kambing 2.56. Balik kita. Baliklah kita. Pukul 3.45. Sekarang dekat latar Berembung memang hujan lebat. Air laju. Air laju. Okay, baik tempat tu. Guys. Hujan. Jangan nak guys sangat. Okay. Korang boleh tengok. Memang struggle gila guys. So guys. Kita lagi sikit lagi. Bantet lah apa. Boleh zoom kau? Dah sampai. Dah sampai. Peserta pertama yang sampai. So guys, ni adalah sungai yang terakhir yang kita akan tempuh. Lepas tu kita akan jalan trek macam biasa. Kuat jugalah dia dah hit air dia. Oh. So Batman rasa nak hiking lagi tak sini? Boleh. Boleh. So Batman sekarang rasa apa? Kita turun tak? Rasa terharu. Akhirnya. Air sampai juga. Sampai tu. Elsa diam tak terkata Elsa tak ada bunyi langsung. Sana naik lagi dah. Bye-bye. Balik. Jumpa di pengemaraan yang akan datang. Apa Kembara Channel kan? Bersama Kembara Channel. Ya. Tiga. Gunung Berembun is a wrap. Pokok tumbang. Kita sebenarnya dah turun daripada pukul 6 tadi. Tapi ada bad news lah. Pokok tumbang lah nak balik. So hikers lain pun ada yang terkandas.
And ada abang tu kata dalam 3 jam baru bomba sampai. Ni kita nak sukarela lah. Sukarela nak pergi bantu. Tengok apa yang boleh bantu. Oh, cabaran Tak keluar lagi. Tahu dah pukul berapa dah ni? 7. 7.20.